Emas ajar anak erti nilai dan kesabaran. Dalam dunia yang serba segera, semuanya benda ingin cepat. Tetapi bila kita ajar anak tentang emas, kita sedang ajar mereka nilai yang sebenar, erti sabar dan menghargai. Bila anak tengok kita menabung 1 gram demi 1 gram, mereka faham tentang bahawasanya kekayaan bukan datang sekelip mata, tetapi dari disiplin yang kecil yang dilakukan setiap bulan. Jika hanya ajar anak simpan duit, nilainya makin susut bila inflasi datang. Tetapi bila ajar anak simpan emas, mereka tahu beza antara harta sebenar dan angka maya dalam akaun. Tunjukkan kepada anak sekeping gulba ataupun dinar. Ajar mereka bahawasanya sabar itu adalah nilai yang sebenar di dalam kewangan. Setiap gram yang disimpan adalah latihan menahan diri dan berfikir lebih matang. Emas bukan sekadar simpanan, tetapi alat mendidik jiwa. Bila anak faham nilai emas, mereka faham nilai kehidupan. Untuk mulakan tabungan akaun Emas Gap Junior, tuan-puan hubungi saya untuk bimbingan, like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.